Selamat datang ke Stadium Likas, Kota Kinabalu. Sabah negeri di bawah bayu. Sabah turun sekali lagi. Dan mereka kini bertemu dengan Negeri Sembilan. Kedua-dua pasukan berkelut dengan prestasi dalam saingan Liga. Tetapi sudah pastinya kedua-dua mereka ingin mengubah nasib. Ada Darren Lock, 3 kelompok di depan, kelompok di belakang adalah pemain-pemain pertahanan mereka. Oh, tapi mencuba sendiri. Dan Azri Ghani hampir tertipu, hampir tertewas. Ya, satu teknik ubahan. Seperti kita jangkakan, dia cuba menghantar bola di kawasan tengah tapi terpaksa melakukan rematan terus. Lokman boleh menggunakan kepantasannya. Perhatikan kepada Motika. Hantaran ini sempurna buat Motika. Motika cuba masuk. Yovan Motika! Negeri Sembilan di depan di Likas. Ketika Lokman berjaya mengawal, bergerak untuk membuat hantaran terus ke hadapan. Dan ini situasi 1 lawan 1, attack the defender, mencari ruang step dan rematan di sebelah kanan penjaga gol. Pergerakan yang menarik, jaringan yang baik berlaku. Bukan ruang tapi Jose Angel tidak berikannya. Tierney ke tengah. Deiningham. Bagaikan satu bola tanggung kepadanya. Satu sudut di mana dia baru saja memberikan bantuan overlapping. Kemudian lantunan ini berlaku untuk Ingham. Oh, ini peluang terbaik sebenarnya jika dia lebih nampak fokus sedikit teknik. Turunkan bola ataupun target. Lepaskan Darren Lock. Hantaran ke tengah. Tierney sentuh pertama. Jatuh pada Deiningham. Ada Haris Samsuri betul-betul di depannya. Dominic Tan itu agak berbahaya kerana itu membuka jalan untuk gerakan balas. Lokman meninggalkannya buat Motika. Bukan buat Lokman Hakim. Bukanlah sentuhan yang terbaik daripadanya. Dikala ruang itu terbuka untuk kaki kirinya. Ya, betul. Ini pergerakan yang membuka ruang untuk Lokman. Patutnya menambahkan jaringan. 1-2 berlaku dengan Motika. Kumaran. Bijak hantaran ini terus mendapatkan Ondong Ba di sebelah kiri. Ondong Ba masuk. Hilang ruang untuk merembat. Cuba melakukan hantaran. Memenanginya semula. Ini dia Kumaran. Ingham mengantar. Ondong Ba. Ada ruang. Ada masa. Separa pusingan tetapi meninggi. Ya, pergerakan datang daripada Kumaran yang membuat setting sebelah kanan. Dan ini berlaku apabila Ondong timbul bola di kawasan tengah. Half turn, lakukan rematan melambung naik tinggi. Jauh juga ada kepantasan luar biasa, kelincahan itu juga boleh digunakan sebagai senjata. Tapi Sabah datang, Sasaki menjatuhkannya. Akan percuma dia ambil pantas. Ondong Ba. Ondong Ba mencuba. Halang menjadi penghalang pula buat Sabah. Tetapi itu menunjukkan kemahuan daripada Chris Marlon Ondong Ba. Ya, ketika dia terima bola, attack the defender, masuk sebelah kanan untuk mencari ruang rematan. Juga boleh menjadi salah satu jalannya. Nah, ini dia Kumaran. Ada Ingham bersama dengannya. Ke depannya Harith. Hantaran. Oh ya, hampir saja melemaskan Azri Ghani seperti mana beliau lakukan terhadap Nur Hakim Hamidun ketika berdepan PDRM. Ya, larian terus kepada Ingham dalam kawalan. Cuba membuat hantaran. Ya, betul. Ada lencongan yang mungkin sedikit. Dominic Tan terhadap Suniasu. Permainan tetap diteruskan. Sabah menang bola. Ljubic. Tierney. Lokman terus merempuhnya. Dan Sabah ada sepakan percuma. Itu menimbulkan ketidakpuashatian Lokman Hakim kerana ada beberapa yang beliau sifatkan sebagai kekasaran. Tetapi tiada penjaga gol.
sepakan percuma pantas diambil. Dan itu diambil kesempatan oleh Sabah. Soalan pertama, siapa pelakunya? Ini dia. Azri Ghani berlari. Kumaran terus merembat. Okey. Okey, ada sedikit advantage kalau pada Negeri Sembilan kerana kedudukan kawasan. Sekejap. Apakah bola itu bergerak atau tidak? Bergerak ataupun kawasan kesalahan itu jauh daripada kawasan yang ketika Lokman menjatuhkan Tierney. Ia diterima. Tiada masalah. Sepakan percuma pantas. Azri Ghani tiada di pintu gol. Kumaran mengambil kesempatan. 1-1 dilikas. Yang dilihat agak kosong. Harith Naim cuba dicari. Tetapi Selvan lebih pantas. Kembali ke bek kanan. Ialah Selvan. Nah, itu adalah whistle panjang. Maka kedua-dua pasukan dan juga penantian untuk kemenangan pertama sejak LS13 di Liga Super terpaksa berlanjutan daripada 23 dan 24 Disember. Masih belum ada kemenangan untuk mereka. Satu lagi perlawanan yang jika dilihatkan sebagai sesuatu yang mereka mahukan lebih. Sabah 1, Negeri 9 1.